Allahu Akbar. Woo. V8 guys. Kau confirm ke nak kereta aku ni? Confirm. Confirm Asal muka aku tak confident sangat ke? Lesen ada bro? Tak ada. Lesen tak ada. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Rocket. So hari ni aku jadi cameraman, Mat jadi owner YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah. Bukan. Opening aku dah buat. Opening kau dah buat. Okey. Cakap terus. Okey, long. Okey guys, yang ni kereta ni Proton Gen 2 guys. Proton Gen 2 1.3 1.3 liter Cam Pro. Okey guys. Along dia nak jual kat aku. Ha. Korang rasa macam mana? Okey tak? Aku tengok kereta ni elok lagi lah. Boleh lah. Ha. Dah Along ni kau tengok le abuk-abuk ni semua. Alah hai. Ha. Rumput ya Allah hai. Long, apa cerita ni? Ha? Kau nak beli tak? Berapa? Berapa kau nak jual? Engkau tengok dulu, kau riki-riki dulu, tengok enjin dulu kat depan ni. Ha. Okey, aku tengok enjin dulu lah. Long! Pakailah terus. Long! Bateri mana? Bateri mana, Long? Oh, bateri kong bro. Sabar bro. Nanti aku belikan. Macam mana kau nak jual kalau bateri tak ada? Kereta tak boleh jalan. Aduh. Aku nak bateri dekat tu apa bateri ku tu. Tak pun bateri ni harga mahal sikit. Oi, select Select lah. Okey. Walaupun luar dia buruk, dalam kita nak cantik. Itu yang matlamat kitanya. Okey gang. Cam Pro. Nanti kita masuk 2JZ. Engine 2JZ. Kau nak masuk dekat sini? Boleh. Mana boleh, Mat? Kita buat dia, bukan dia buat kita. Okey, kau lah. Ini konten kau kan? Okey, kau cakap je. Okey, tak pun kita masuklah enjin tu ke. V8 tu. Yes. Ini konten aku kan? Ya. Kau punya suka. Aku punya suka. So, enjin okey tak kau tengok? Enjin okey lah, Alhamdulillah. Cuma walaupun bateri tak ada. Tak boleh nak jalan. Okey, sekejap. Tayar pancit. Tayar bocor ni. Ni apa Long? Ya Allah, hai. Berapa lama tersidai ni Long? Hai. Ini macam 1,500 jalan lah. Ha? 1,500 jalan. Tak apa, aku simpan je. 1,500 aku simpan je. Yalah dengan tayar ni, alamak ai. Daripada kau pakai motor jadi-jadian ni, heli jadi-jadian baik kau pakai macam tu bro. Heli. Okey. Motor heli ni lah membawa aku ke sana ke sini. So macam mana jadi? Dalam nak tengok. Dalam tak? Dia. Dalam boleh. Dalam dia macam mana? Ya Allah, kotornya. Auto kotor Auto kotor. Ni apa ni seat ni? Ya Allah. Ada bunyi suara baby ya? Papa. Kena mandi wajib ni. Kalau macam tu 1,000 lah. So dah bunyi papa tadi tu 1,000. 1,000 Dia tolak 500. Tak boleh bro. Ni paling kurang bro. Aku ingat boleh bagi kat kau lah kan. Kalau siap aku punya projek camper tu lah. Okey. 5,000 atas lah jalan 5,000 atas kan? Jalan. So berapa kau nak? Nak tengok belakang ke? Belakang tak boleh lah. Projek camper tak boleh tunjuk. 5,000 jalan. Deal. Apa? 5,000 jalan. 5,000? Ya betul. Dah hulur tangan hulur tangan. Sabar dulu. Macam mana? Long, aku rasa nak tengok BM tu pula boleh? Okey, jom. Okey. Fuyo. Mantap doh. Nak beli BM ni pula? Fuyo, ni tapak kaki apa ni? Tapak kaki kucing, tak apa. Kucing tak apa, anjing jangan. Berapa kau nak jual BM ni? 8,000 je bro. 8,000. Tapi kau kena standby lah. Keluar repair cost dia rasa aku lebih kurang sedap-sedap boleh jalan. Kau standby 15,000 lagi lah. Boleh? Repair aku tak ada hal. Oh, 15,000 tak ada hal Repair tak ada hal. Okey. Yo. Kena Mega 88 ke? Bukan. Ni bukan Mega 88. Kita tak sponsor Bukan sponsor Okey, kita tengok ini pula
Boleh buka tak? Try lah. Auto. Boleh lah auto. Aku ingatkan manual. Dalam masih cantik lagi. Okey. 15,000 Repair enjin. Repair enjin 15,000. Body 8,000. Body 8,000. Kau bayar aku 8,000. Hari ni kau bawa balik. 5,5. 5,5. 5,5. Tangan dahulu ni. Tangan dahulu. Tengok dulu belakang pula. Buka lah belakang. Allahu Akbar. 4,5 jalan lah. Ini macam 4,5 jalan. Wiring lagi nak jalan. Oh, itu bateri. Bateri dia kat situ, bro. Bateri tak ada juga. Ya, bateri pun tak ada. Bateri dia tahu tak berapa harga? Bateri berapa harga? 1,000 lebih bateri dia. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Bateri boleh. Okey. Nak tengok enjin? Enjin boleh. Buka. Enjin. Nak beli kereta mesti kena tengok enjin kan? Betul. Tahu tak buka bonet dia macam mana? InsyaAllah aku tahu. Oh, tahu. Allahu Akbar. V8 guys. Mantap geng. Ini macam aku buka, aku masuk motor aku lah. Okey, enjin okey. Enjin okey. Enjin okey. Walaupun tak apa, walaupun berabuk ni, alah padahal. Tahu tak low tech dia berapa cc? Berapa? 4,000. 4,000. Okey, berapa rotek dia? Tahu tak rotek dia berapa? Rotek dia aku tak tahu long. Cuba suruh kau punya subscriber komen. Okey, kalau korang tahu komen kat bawah berapa dia punya rotek. Okey. Long, ini macam sekejap aku letak dulu. Ini macam pun tak boleh tahan. Aku hulur tangan dulu, 4,000. 4,000? 4,000. Okey, on? On Berani Mantap. Lain kau repair tau. Boleh tak ada hal. Okey gang. Ni Gento ni macam mana pula sekarang ni? Jom. Okey, jom. Mana kau nak beli dua lah? Beli dua lah sekaligus. Kau beli je lah channel ni sekali aku jual. Super Rocket ni aku jual dengan kau. Berapa kau nak jual? Berapa kau nak? Tak apalah, YouTube aku tak layan lah. YouTube aku tak berapa buat sangat lah. Kau tak berapa buat sangat? Okey. Aku cuma beli kereta buat. Lepas tu simpan, buatkan kumpul harta. Okey, macam tu kau beli lah Sirocco aku bukan ni? Sirocco kau? Tak nak lah. Pasal? Dah masuk 4 wheel. Walah, laju bro. Kita nak yang standard. Okay. Standard itu indah geng. Ya Ini dah buat alahai. Lepas tu kena tahan roadblock, JPJ tak lepas lah, apa tak lepas lah. Susah. Macam motor aku. Dah tukar exhaust, tak lepas JPJ. Ya ke? Ya. Selalu kena tahan? Selalu. Lesen ada bro? Tak ada. Lesen tak ada? Habis macam mana nak beli ni? Lesen tak ada, tak boleh beli kereta bro. Boleh ke tukar nama? Boleh. So, cuba dia orang komen kat bawah. Boleh ke tukar nama? Cuba korang komen kat bawah, boleh tak tukar nama? Kalau tak ada lesen Kalau tak ada lesennya orang. Tak ada lesen ke? Tak ada lesen. Dah berapa tahun dah kau bawa kenderaan tak ada lesen ni? Lama lah. Astagfirullah. Okay geng. Korang rasa apa cerita? Okey tak? Gen 2 dengan BMW 7 Series V8. Yang lama punya lah, bukan yang baru. Yang baru tak mampu aku. Ni bateri tak ada, sana bateri tak ada. Apa dia? Aku tak faham dah Along ni lah. Kereta banyak-banyak. Simpan, bateri tak ada. Tu tak ada. Tayar pancit. Aduh. Mahal bro. Mahal. Ni Proton at least second battery RM60, RM50 boleh dapat. Tapi kau kan nak bateri mahal tadi. Boleh, bateri mahal pun boleh. Sebab kita beli mahal nak pakai lama, bukan pakai sekejap. Kalau kita beli untuk pakai sekejap je, baik beli second kan. Kau confirm ke nak kereta aku ni? Confirm. Confirm Asal muka aku tak confident sangat ke? Mana datang duit budak ni? Bulan ni gaji hold dulu sikit boleh? Janganlah. Gaji tak boleh hold? Gaji tak boleh hold, macam mana aku nak beli? Gaji kau berapa? Mana cukup? Gaji kerja dengan kau, kerja tempat lain. Kerja tempat lain. Aku ada part time. Apa, cameraman juga? Bukan. Game boy? Bukan.
Bukan, ada kerja tapi halal. Yang penting halal. Penting halal Yang penting halal. Okey, dah. Okey dah. Dah habis dah bos. Saya boleh stop video ni? Dah habis. Dah boleh stop ah. Dah, geng. Okey, ni bungkus bawa balik. Yang tu pun bungkus bawa balik. Kejap lagi pukul 6.30 ke towing lah. Tak apa, bateri tak apa, jangan risau. Aku boleh beli. Okey, geng. Assalamualaikum.